untuk dengan kita punya design ni, dan mungkin kita boleh patentkan, trademark ke, itu kita punya wawasan lah supaya lebih benda ni proper dan lebih profesional. Okey, baik. Dan ini mungkin kita nak tahu juga keunikan di Dan Village yang tak boleh dapat dekat tempat lain dan kenapa mesti beli. Okey, t-shirt keluaran daripada Dan Village ini, Cik Anwar. Itu sudah mesti sebab kerana saya setiap produk saya memang kelainan lah yang saya produce, kerana ada juga macam ni kita menggunakan tangan ambil satu-satu, kita catkan dia satu-satu. Macam warna kuning, so warna orange, warna purple, setiap line ni dia berseries tetapi warna dia berlainan. So kita semua menggunakan tangan ni, kita print dulu, so kita menggunakan tangan satu-satu lah. Macam contoh tadi saya menggunakan garisan-garisan ni. Untuk mendapatkan garisan ni kita menggunakan media yang berlainan. Kebanyakan biasanya kita menggunakan sutera saring, silk screen, tapi saya tak menggunakan silk screen. Saya menggunakan tadi ranting kayu, saya menggunakan tali, saya menggunakan teknik renjis, menggunakan satu berus yang besar. So kita buat sapuan yang besar semua tu, macam contoh macam ni lah, macam ni tadi, macam manggis tadi menggunakan berus yang besar untuk mendapatkan stroke dia ni. Kita menggunakan satu berus yang besar, stroke kan. So kita menggunakan teknik splash, renjis. So ada